Bekas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyela tindakan bekas Menteri Ekonomi, Datuk Seri Rafizi Ramli yang didakwa terus memutarbelit fakta berkenaan Perjanjian Perdagangan Timbal Balas Malaysia Amerika Syarikat. Menurut beliau, dakwaan Rafizi kononnya negara kini perlu membayar tarif 2 kali ganda susulan keputusan Mahkamah Agung AS bersabit ART baru-baru ini adalah tidak berasas. Rafizi janganlah asyik nak spin, letihlah nak layan. Apa benda yang kena bayar tarif 2 kali ganda ni? Bila Mahkamah Agung AS dah batalkan tarif, maknanya tarif 19% yang kena pada Malaysia pun dah tak jadilah, katanya menerusi hantaran video di Facebook pada Isnin. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia itu menambah, konsep ART sebenarnya mudah dan tidak serumit yang digambarkan sesetengah pihak. Jelasnya, ART diibaratkan seperti insurans perjalanan yang dibayar sebelum berlepas sebagai langkah perlindungan seandainya berlaku perkara luar jangka. Orang selalu fikir takkan jadi apa-apa, tetapi bila masuk hospital luar negara dan bil cecah puluhan ribu ringgit, masa itu barulah kita faham kenapa takaful penting. ART ini pun sama, kita bersedia daripada awal. Sediakan payung sebelum hujan, ujarnya. Meskipun kes mahkamah berkenaan tarif sedang berjalan katanya, Malaysia tidak boleh berterusan menunggu sehingga keputusan muktamad diumumkan.